Bismillahirrahmanirrahim. Dalam siri video kita kali ini, insya-Allah kita akan bersama-sama membincangkan tentang dalil-dalil daripada Al-Quran, Sunnah serta daripada ijma' dan qiyas berkaitan dengan sebahagian amalan para ahli tasawuf yang sering menjadi persoalan dan perbahasan dalam kalangan masyarakat. Sesungguhnya setiap amalan yang diasaskan oleh para ulama tasawuf bukanlah amalan yang dibuat-buat tanpa panduan, tetapi semuanya mempunyai sandaran yang kukuh daripada sumber-sumber syarak. Antara amalan tersebut termasuklah sambutan maulid, tabarruk, mengambil berkat, tawassul, membaca talqin, memukul duf sambil melantunkan nasyid, mencium tangan guru dan juga amalan menziarahi kubur. Semua ini adalah warisan mulia yang telah turun-temurun diamalkan oleh para ulama dan orang-orang yang saleh sebelum kita. Namun pada mutakhir ini semakin banyak suara yang menimbulkan keraguan. Ada yang datang dari luar golongan tasawuf dan ada juga dari dalam kalangan kita sendiri. Lalu timbul persoalan dalam hati sebahagian masyarakat. Apakah amalan yang diwarisi daripada datuk nenek kita ini benar-benar berpaksikan kepada syariat Islam? Maka dengan itu kita perlu mempersiapkan diri dengan kefahaman yang sahih agar kita tidak mudah terpengaruh dengan suara-suara yang cuba meragukan dan memadamkan cahaya amalan yang penuh hikmah ini. Sesungguhnya siri video kali ini berpandukan kepada kitab Dalil-Dalil Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dikarang oleh para guru di Institut Darul Mustafa Karim, Hadramaut, Yaman, bawah bimbingan guru mulia Al-Habib Umar bin Hafidh. Kitab ini sudah kita terjemahkan ke dalam bahasa Melayu yang mana insya-Allah kita akan terbitkan dalam masa yang terdekat. Mudah-mudahan Allah memberkati segala yang kita pelajari, mengurniakan manfaat daripadanya dan menjadikan kita hamba-hambanya yang berakhlak mulia. Amin ya rabbal alamin.